Macam mana nak buat intermittent fasting kalau tengah makan ubat? Ramai orang masih keliru dan takut buat intermittent fasting. Takut nak skip breakfast sebab ada ubat yang diorang makan pagi. Ada ubat yang biasa diorang makan pagi semasa sarapan. Jadi macam mana nak makan ubat tu kalau kita tak sarapan, perut kosong? Korang kena faham, ada dua jenis ubat yang kita makan setiap hari. Yang pertama adalah ubat yang kita makan masa perut kita kosong, lebih kurang setengah jam sebelum makan ataupun 1-2 jam selepas makan. Sebab ubat tu khusus perlukan perut kita kosong untuk senangkan serapan ubat tu dalam badan. Setengah-setengah ubat tu perut kena kosong supaya ubat tu senang serap masuk dalam darah, beri kesan kepada badan kita. Ada setengah ubat pula dia kena makan with food. Makan masa perut kau ada makanan, sama ada semasa kau makan atau selepas makan kau kena makan ubat tu. Sebab memang fitrah ubat tu perlukan makanan dalam perut. Dia campur dalam makanan tu untuk dapat serapan kepada darah kita. Jadi ada dua jenis ubat. Kena tanya doktor, kena buat kajian, tanya farmasis korang. Sama ada ubat ni boleh makan perut kosong ke tak. Kalau ubat tu boleh makan semasa perut kosong, tak kisahlah. Boleh makan ubat tu dengan air kosong pagi-pagi semasa kau buat intermittent fasting walaupun perut kau kosong. Kalau ubat tu perlu makan dengan makanan supaya kesan ubat tu lebih baik dalam badan, engkau makanlah tengah hari masa kau makan lunch. Sebab kalau ubat tu makan sehari sekali, tak semestinya ubat tu kena makan pagi. Jarang sangat ubat tu kena makan pagi-pagi. Sangat kurang. Kalau ubat tu disuruh makan sehari sekali, kebiasaannya tak kisah makan pagi ataupun tengah hari. Jadi kalau engkau punya makanan pertama adalah makan tengah hari atau petang, boleh makan ubat yang sehari sekali tu, makanlah tengah hari atau petang. Tapi kenalah konsisten. Kalau hari ni makan petang, tiap-tiap harilah makan petang. Kalau makan tengah hari, makanlah tiap-tiap hari tengah hari. Janganlah ubah-ubah masa tu. Tak ada masalah. Kalau ubat tu sehari sekali, kau tak makan pagi tapi kau makan tengah hari, kebiasaan ni tak ada masalah. Nak kepastian, tanya doktor, tanya farmasis, diorang boleh terangkan. Ada setengah-setengah ubat saja yang memang digalakkan makan malam sebelum tidur. Ubat kolesterol lama, contohnya simvastatin, elok makan malam sebelum tidur. Ada setengah-setengah ubat insulin, injection, memang kena injek malam sebelum tidur. Itu cerita lain, tapi jarang. Tanya farmasi. Sebab kebanyakan orang yang ada banyak makan ubat, ada kencing manis atau masalah jantung, memang boleh buat intermittent fasting, boleh buat puasa. Cuma kena pandai, kena tahu ubat-ubat kau, kena kenal pasti ubat-ubat kau dengan mendalam, belajar, buat kajian, baca dalam internet. Paling penting tanya doktor kau, tanya farmasis kau, macam mana aku nak buat intermittent fasting, dalam masa yang sama aku kena makan ubat ni sehari sekali atau sehari 2 kali.